Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi kita dalam sesi Sembang Ilmiah bersama saya Cikgu Zainal dan Hajah Mazia. Dalam pertemuan kita kali ini, kita akan terus membicarakan rangka kerja tata cara mengerjakan umrah. Dan untuk sesi ini, saya akan fokus kepada tata cara mengerjakan sa'i pula. Ya. Secara sa'i kita sentuh dengan panjang lebar dalam sesi yang lepas. Sila rujuk balik semula secara sa'i. Jadi kita akan terus fokus kepada tata cara mengerjakan sa'i. Ya, Puan Jamazia, sedia? Okey. Yang pertama, Puan Jamazia. Pertama, bergerak ke Bukit Safa untuk mengerjakan rukun umrah ketiga, iaitu sa'i. Selepas kita menyelesaikan tawaf kita dan minum zam-zam, kita pun bergerak ke kawasan permulaan sa'i. Terusnya apa? Kedua, niat sa'i. Kita berniat sa'i. Walaupun tidak dituntut berniat sebab kita dah berniat sejak awal lagi dalam nawaitul umrah kita. Tetapi sebagai memperbaharui niat untuk menambahkan fokus kita berniat. Apa niat ni, Puan Mazia? Ya Allah, sahaja aku sa'i di antara Bukit Safa dan Marwah 7 kali sa'i umrah kerana Allah Ta'ala. Itu dia niat dia. Saja aku sa'i 7 kali ulang alik antara Bukit Safa dan Marwah. Okey. Apa lagi, Puan Mazia? Ada lagi ya? Okey, tinggal. Sorry. Ketiga, bertakbir setiap kali memulakan pergerakan ulang alik sa'i. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebagai tanda memulakan sa'i itu, kita bertakbir. Kalimah tauhid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sambil menghadapkan badan kita ke arah kiblat, iaitu Baitullah. Okey, seterusnya. Mengerjakan sa'i. Pertama, berjalan dengan niat untuk bersa'i dengan yakin. Setelah kita melafazkan takbir tu, kita pun memulakanlah langkah sa'i kita. Yang pertama, kita melangkah. Okey, seterusnya, Puan Mazia. Kedua, berdoa setiap pergerakan ulang alik. Berdoa, jangan lupa. Doa sa'i juga diiktiraf oleh Allah sebagai salah satu tempat mustajab doa. Yang ketiga, berlari-lari anak bagi lelaki antara 2 lampu hijau. Berlari-lari anak ikut sejarahnya, ikut syariat Siti Hajar, berlari anak mencari air. Seterusnya, sentiasa menutup aurat dan berwuduk. Sentiasa menutup aurat dan berwuduk, walaupun ini adalah sunat. Berwuduk dan menutup aurat adalah sunat. Jadi sunat ini kita lakukan, kita berpahala besar. Tinggalkan, kita rugi serugi-ruginya. Okey. Apa seterusnya, Puan Mazia? Berturut-turut 7 kali pergerakan ulang alik jika berkuasa. Boleh tangguh jika tidak larat dan sambung semula kemudian. Berturut-turut. Itu pun sunat. Sebaik-baiknya kita berturut-turut. Kecuali kalau ada urusan yang memerlukan kita menangguhkan dahulu sa'i kita itu. Okey. Sekarang kita pergi kepada apa? Kesilapan semasa bersa'i. Kesilapan masa bersa'i. Ada di kesan beberapa kesilapan para jemaah kita ketika melakukan sa'i mereka. Okey, kita pergi satu persatu, Puan Mazia. Pertama, sa'i dilakukan sebelum tawaf yang sempurna. Sebelum tawaf yang sempurna, dia pergi sa'i. Itu kesalahan pertama. Tawaf dia tak sempurna, dia ragu-ragu. 6 ke 7, dia tak tambah 1. Jadi dia pergi tawafnya dalam kesilapan. Okey, seterusnya. Kedua, suci. Sa'i bermula di Marwah dan tamat di Safa. Terbalik. Sepatutnya bermula di Safa, tamat di Marwah, dia terbalik. Marwah pula mulanya, tamat di Safa. Okey, yang ketiga. 3, membuat kiraan ulang alik yang salah. Ini banyak berlaku. Ulang alik yang salah. Sepatutnya Safa Marwah 1, Marwah balik Safa 2. Safa ke Marwah balik 3, 4, 5, 6, 7 berakhir di Marwah.
Ramai tersilap di sini. Okey, seterusnya. Keempat, qasad dan pergi minum air zam-zam atau sembahyang dan memulakan semula sa'i di tempat lain sebelum berpatah balik ke tempat asal. Ya, qasad ni maknanya dia menyelencong sikit. Dia pergi minum air. Tepi tu ada air zam-zam. Jadi dia pergi minum air zam-zam. Kemudian dia terus masuk ke kawasan sa'i. Patutnya dia kena masuk balik, undur ke belakang supaya langkah tu cukup. Ada masanya, masuk waktu semayang, dia pergi semayang tempat lain. Seharusnya, sepatutnya dia semayang saja tempat itu. Sebab tempat sa'i itu pun tempat semayang, ramai yang semayang di situ. Tak payah kita nak pergi. Ya, kan dia masuk dalam masjid. Kemudian dia Dia mula balik di Safa contohnya. Padahal masa dia keluar tadi pertengahan jalan antara Marwah dan Safa. Jadi dia tak cukup langkah. Jadi sa'inya tak sempurna. Ya. Okey. Seterusnya. Kelima, jemaah wanita berlari-lari anak di kawasan lampu hijau. Ya. Banyak kita kesan. Ya. Jemaah wanita. Bukan Malaysia lah. Jemaah bangsa lain lah. Tapi ada juga jemaah Malaysia yang kurang ilmu, tak cukup pendedahan, kurang arif, dia ikut berlari. Suami dia lari, dia pun berlari. Jadi itu merupakan kesilapannya. Tidak dituntut wanita berlari-lari anak. Ya, di antara dua lampu hijau. Okey. Keenam, melakukan sa'i sunat selepas tawaf sunat. Tidak ada istilah sa'i sunat. Ya, tidak ada istilah sa'i sunat. Siapa yang nak buat sa'i, dia kena melakukan umrah. Tapi masih berlaku. Dalam pengalaman saya, banyak saya jumpa jemaah kita yang keliru dalam hal ini. Okey, seterusnya Muhammad ya. Ketujuh, tidak khusyuk dan tidak sepenuh penghayatan. Tak khusyuk, sambil lewa. Oleh kerana perjalanan itu jauh, lebih kurang 3 kilometer. Ambil kesempatan tengok handphone. Kalau tengok handphone membaca doa, alhamdulillah. Tapi dia menengok handphone, tengok TikTok, ya, tengok Facebook, Instagram dan sebagainya. Tidak khusyuk. Jadi sa'i dia tu sa'i yang lara. Ya, tidak memberi manfaat kepada dia. Seterusnya. Tata cara berdoa selesai sa'i. Habis tadi, ya, kita pun selesai sa'i di Bukit Marwah. InsyaAllah nanti di sini saya hanya membincangkan asas-asasnya saja. Bila kita nanti pergi ke Mekah melakukan umrah, kita akan bimbing oleh Mutawif yang akan menceritakan lebih lanjut lagi, lebih mendalam lagi ya. Okey, doa-doa. Lepas habis 7 pusingan, 7 ulang alik itu, biasanya kita tutup dengan doa. Lu tengok apa doa dia mahu dia. Wahai Tuhan kami, kami pohon diterima doa-doa kami. Afiatkanlah kami, berilah pertolongan kepada kami untuk taat dan bersyukur kepadamu. Janganlah engkau biarkan kami bergantung kepada yang selain daripadamu. Matikanlah kami dalam iman dan Islam yang sempurna. Ya, itulah doa dia. Doa ni ada dalam buku doa. Ya. Tak perlu saya kupas doa ni sebab doa ada dalam buku dan kita sarankan hari itu. Setiap jemaah yang akan bertamu di Haramain menjalankan umrah, jangan lupa beli doa, buku doa. Dan kalau boleh, hafalkan doa itu. Tak boleh hafal, baca berkali-kali. Takut nanti kita, oleh kerana tak baca, sepatutnya kita baca, wahai Tuhan yang maha pemurah. Kita terbaca, wahai Tuhan yang maha pemarah. Sebab kita tak ulang kaji, tak tengok lagi doa itu. Ya, itu dia. Tentang sa'i. Jadi, itulah dia tata cara mengerjakan sa'i. Dan insyaAllah, ya, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Lepas itu nanti kita akan pergi pula. Ada lagi sikit. Lupa. Apa lagi Muhammad Zia? Peliharalah diri kami dengan meninggalkan segala kejahatan selama hidup kami. Pelihara diri kami dengan tidak membuat perkara yang tidak memberi guna. Kurniakanlah kami elok pandangan kepada perkara-perkara yang membawa kepada keredaan-Mu. Ya, maaf ya. Ingat dah habis tadi. Lupa panjang doa itu. Okey.
Jadi doa masai ni, apa saja doa masai ke, pas tawaf ke, di mana saja semasa kita melakukan ibadah umrah, doanya sangat makbul. Oleh itu saya sarankan, berdoalah. Ya, tak dapat hafal doa itu, kita baca doa itu. Buka buku dan baca. Kita ulang kaji sebelum kita baca tu, supaya jangan tersalah atau tersilap, tersasun. Ya, okey. Habis bersa'i. Apa agaknya tata kerja kita selanjutnya? Apa dia Puan Mazia? Bertahlul. Lepas sa'i kita akan masuk ke rukun umrah yang keempat, iaitu bertahlul. Ya, tahlul ini pun memerlukan perincian yang mendalam. Jadi kita akan kupas dalam siri pertemuan kita dalam sesi akan datang, ya, insya-Allah. Jadi setakat ini kita tangguhkan dulu, ya. Kita akan sambung dalam sesi yang terakhir nanti, iaitu tahallul, untuk melengkapkan kerangka kerja tata cara mengerjakan umrah kita. Jadi sebagai akhirannya, saya Dahlia Mazia mengucapkan, ya, bagi yang akan bertamu dalam masa dekat ini, selamat mengerjakan umrah, ya. Dan bagi yang belum, mungkin lagi sebulan, lagi 3 bulan, lagi 5 bulan, lagi setahun, sila ikuti. Ya, ikuti dalam Facebook saya. Dan insya-Allah bila siap YouTube saya, kita akan sama-sama dapat mengongsikan ilmu ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih mesra di saya dan Puan Hajah Mazia.